bihaq Allah manafa'ana Idarin Wala hawla la quwwata illa billahil azim. Wa nastafti jalsah misla ahluna asrafna pada salihun Allah yudhatina fi niyatihim wa amalana ya sidana aqasidihim ala hadinah niyati salihati min dunya wal akhirah. Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in wa sallim. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin ya Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Malam ini kita dapat bertemu untuk meneruskan sebahagian daripada bab-bab dalam satu bahagian tentang syariat Islam, yaitu muamalah. Sebagian daripada muamalah itu pada muka surat 71 tentang tajuk baru mengenai Ihya'ul Mawad, menghidupkan tanah yang mati ataupun meneroka tanah-tanah yang tidak ada tuannya dengan syarat-syarat yang tertentu. Di dalam Islam, sebagian ulama ada menghukumkan dua hukum, satu harus dan satu lagi sunat. Tujuannya untuk membangunkan ummah, membina ekonomi bagi orang-orang yang lebih-lebih lagi tak ada tanah. Adapun tanah 7 kaki dalam, masya-Allah ya, 4 kaki lebar, panjang berapa Sudin? Masa itu apa dah? Itu tak payah sewa tanah kubur, seniman, hujang, dapur. Masya Allah. Ini tugas kerajaan lah. Sedangkan Rasulullah SAW pun pernah membahagi-bahagikan tanah di antara kabilah-kabilah yang tertentu. Katanya kabilah Juhainin dan sebagainya. Seterusnya kita tengok kata mu'allif rahimahullah ta'ala pada bilangan yang ke-98. Ini maknanya bilangan-bilangan yang ditulis oleh pengarang kitab dalam kitab Matlabul Badrin, kitab Arabnya yang Natolibin itu nak menjelaskan bahagian-bahagian masalah-masalah dalam bahagian ekonomi Islam. Perkataan ihya maknanya menghidupkan. Kita pun gunakan ihya juga, tak lama lagi seminggu ihya Ramadan. Ya, apa makna ihya ni? Menghidupkan bulan Ramadan. Bulan-bulan yang lain matikan. Masya-Allah ya. Ini itu ihya. Bulan Ramadan menghidupkan. Habis Ramadan masjid kembali standard. Yang istiqomah aja ya, tak percaya besok hidup itu pun tak tahu berapa lama kan. Yang hari sekali hidup ke mana? Hidupkan lampu-lampu kat rumah-rumah lah, malam raya, malam 27 lekor, tak lama lagi ya. Yang hidupkan lagu-lagu siapa? Piramli, betul tak bang? Mata hidupkan juga. Aduh, Masya Allah.
lagu-lagu raya. Ya, inilah kebiasaan yang dibuat. Lagu-lagu raya zaman sekarang ni saya tak tahu lah. Ya. Abang Ros ada ikuti perkembangan lagu-lagu raya terkini. Ya, tak best langsung bang ya, tak lawan lah Ramli, Ramli, Ahmad Jais, Sudirman. Siapa bang? Tan Syahuri, KPA ya. Nah KPA buang cari Pak Aini, tak lawan. Epic Clean mah. Ya, Epic Clean. Ya tak tahulah apa Epic Clean. Itu nak jelaskan mengenai ihya, hidupkan, ataupun mengimarahkan, makmurkan. Ya, bulan Ramadan kita imarahkan ramai-ramai masjid. Tidak Ramadan kita ramai-ramai belah, ya, ramai-ramaikan, masya Allah, keluar daripada masjid beramai-ramai, masya Allah. Ya, itu pun imarah juga lah ya. Imarahkan. Pada masa sekarang orang sebut troke, ya. Dan perkataan mawat pula maknanya tanah yang tiada dimiliki. Tujuannya untuk mengambil manfaat daripadanya oleh sesiapa lah. Tanah semacam ini diserupakan dengan orang mati kerana tidak memberi apa-apa manfaat. Menghidupkan atau meneroka tanah yang mati itu hukumnya harus, malahan dapat pahala untuk menyuburkannya. Sandarannya sebelum ijma'. Ijma' maknanya sepakat ulama, ialah hadis. Ya? Ini kalau misalnya nak cari ianya hadis sahih ke, hadis hasan ke, hadis mursal ke, atau tanyalah ya yang ustaz-ustaz sebelah sana itu. Ya, itu semuanya pakar hadis. Tak tahulah ustaz yang mana-mana tu, subhanallah yang sana tu, yang sana. Yang sana tu macam mana ustaz? Ya, yang membidaahkan tahlil Yasin 3 kali baca, ismu Sa'ban, macam-macam lagi. Itu dia semua gunakan hadis sahih. Kat sini pun saya tak sempat lah nak cari satu hal ya. Mana buka kitab hadis sahih Muslim, Ibnu Zubair, macam-macam lagi lah. Man amara ardan laisat li ahadin fa huwa haqqu biha. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis daripada Rafi' dan sahabat Nabi bernama Uqasah dan juga Rafi'. Maknanya pada siapa menghidupkan tanah yang tiada dipunyai oleh sesiapa, dialah yang lebih berhak pada tanah itu. Baik, sekarang kalau kita ikut zahir hadis ni saja, sesiapa itu siapa orangnya, ataukah syarat-syaratnya, masya tak banyak. Dalam hadis ini siapa yang menentukan syarat-syarat ni? Kalau bukan ulama. Kalau misalnya hanya semata-mata berpegang dengan hadis sahih, ulama tanah, masalah menyusahkan dirinya. Masalah dirinya pun adalah susah, bertambah-tambah susah menyusahkan orang lain. Masya Allah ya. Katanya senang hati lah tengok orang nak beramal, nak baca Yasin malam Jumaat dan lain-lain lagi. Ya, masalah ini tak senang bang. Tak senang orang nak baca Yasin. Yasin kan Al-Quran. Dia jadi masalah. Ini macam mana? Kalau kita tak berpegang dengan ijma', selepas Quran, hadis, ijma', qiyas, dinamakan ijtihad para ulama untuk menentukan hukum-hukum. Termasuklah hukum Ihya'ul Mawad berkait dengan hadis. Seterusnya hadis yang dilewatkan oleh Imam Nasa'i. Man ahya ardon maita falahu fiha ajran wa ma aqalatil awafi fa huwa sadaqah. Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati. Tanah yang mati ni macam mana? Tanah yang mati, tanah yang tidak subur. Banyak tanah yang tidak subur ya. InsyaAllah. Macam mana cara nak teroka, macam mana cara nak ambil, semuanya ada berbagai-bagai jenis. Tanah yang mati, seterusnya nak buat rumah, macam mana caranya. Kemudian dia tak nak buat rumah, tapi nak buat rumah untuk kambing. Macam mana dia punya bentuk ya? Bentuknya macam rumah banglo ke ataupun rumah anjing. Rumah anjing tak boleh lah.
Lembu macam mana? Lembu tak perlu rumah, buat kandang aja. Ya, Masya Allah. Kuda demikian juga. Kalau misalnya dia terluka tanah nak bela harimau, walah, harimau tak payah kandang dah, dia boleh lompat. Seterusnya, kalau misalnya dia nak buat pertanian, macam mana? Ya, bentuk pertanian tu macam mana? Masya Allah, tanam daun ketum, boleh, tapi sorok-sorok sikit, selit-selit, ya. Dekat pokok apa bang, pokok durian, itu nampak sangat lah Pak, ya. Pokok bayam ke, ataupun pokok yang hampir serupa. Masya Allah, daun ketum dengan daun kesom lebih kurang. Betul tak Pak? Daun ganja dengan daun apa? Carilah sendiri, ya Masya Allah, supaya pihak yang tertentu tak dapat membezakannya. Masya Allah, ya. Itu terserah lah. Kalau dia nak tanam juga, sekali terpaksa lah menyerahkan dirinya kepada pihak berkuasa. Itu kalau semuanya tanam daun ganja semua. Ya. Walaupun dia beralasan untuk makan sendiri. Satu ekar makan sendiri. Jadi apa? Masya Allah. Itu semuanya ada cara-cara yang tersendiri. Nak buat rumah macam mana? Dalam hadis tak ada. Dalam hadis tak ada. Wa ma akalatil afafi fa huwa shadaqah. Pada siapa itu maknanya? Surat 72. Menghidupkan tanah yang mati baginya pahala, dan apa yang dimakan kalau misalnya dia buat pertanian, tanam pokok pisang, tanam daun ketum bagi sikit dekat keluarga, family, monkey family, sehingga dia mabuk. Bila nak mabuk, Masya Allah, tak adalah kacau. Pisang kita dia dah mabuk dah. Masya Allah, tengok pisang pun ada 3. Contoh kan, bagi dia mabuk. Contohlah, Masya Allah, itu semuanya dikira sedekah. Ini kita tak sedekah kat dia, itu yang jadi mangsa, ya. Dia terus ganggu, kacau dan sebagainya. Bagilah sikit, sediakan ini 2 pokok untuk kau, ya, monyet. Yang lain-lain kau jangan ganggu. Masya Allah, itu contoh. Itu sebenarnya sedekah. Asalnya buah-buahan, tanaman di atas tanah itu, jika dimakan oleh manusia ataupun binatang seperti monyet, tupai, burung-burung, jadi sedekah. Nomor 1 kita tengok saudaranya, di tanah Arab atau di Timur Tengah, kebanyakan tanahnya di padang pasir, terbiar dan tidak dimiliki oleh sesiapa. Mungkinlah sesiapa yang menawarkan, dialah yang mempunyai. Sesiapa yang menerokanya, dialah yang mempunyai. Di negeri kita tidak ada tanah yang dikatakan tanah mati, kerana semuanya boleh diambil manfaat daripadanya. Yang ada disebut tanah terbiar itu pun tidak boleh diteroka, melainkan kena mengikut kanun tanah negara. Kanun negara. Itu. Kalau misalnya nak teroka pun, lihat terlebih dahulu ada pemiliknya ataupun tidak. Untuk lebih lanjut, tanya pejabat tanah. Tanya pejabat tanah. Kalau dulu mungkinlah sekitar 1948 datang beramai-ramai. Dalam filem Piramli pun ada, ya, nyanyi pahlawan cangkul sudah berjaya. Boleh tambah Bang? Kan ada, ya, dalam filem apa pun tak ingat lah, ya, pahlawan cangkul sudah berjaya. Itu macam cerita Ahmad Al-Baq ke Abdul Wahab. Pak Haji pun rajin juga. Masalah itu cerita diceritakan oleh Pak Haji Sudin. Tengok balik terus kat situ. Itulah zaman dahulu nenek moyang kita. Yang Jawa datang daripada Jawa lah. Yang Fatani datang daripada Syam. Yang Yaman datang daripada Arab dan sebagainya. Mereka meneroka tanah-tanah Melayu di bawah jajahan British waktu itu sebelum merdeka. Seterusnya pada zaman penjajah British datanglah yang Cina meneroka.
Lombok biji timah. Dan India mengerjakan kawasan pokok getah. Melayu berkebun di kampung-kampung dan sebagainya. Sebagiannya tanam pokok kopi, pokok getah, bendang, pokok durian dan sebagainya. Hari ini anak cucu cicit mengerjakan, semuanya dijual. Pokok kopi pun dah tak ada. Kita minum kopi pun harapkan daripada Brazil, daripada Indonesia. Seterusnya kopi macam-macam jenis, 2 dalam 1, 7 dalam 1, kopi antarabangsa. Siapa yang minum tidak akan terkena kencing manis. Dan lain-lain lagi. 2 dalam 1, ada gula tersembunyi, Masya Allah. Nanti tak pasal-pasal ada kencing manis tersembunyi di dalam badan. Dan macam-macam lagi lah, Masya Allah. Dulu sewaktu saya di Kedah, ayah saya tanam pokok kopi, buat sendiri tumbuh. Ada datuk nenek moyang kita, bapak kita kena kencing manis? Ada? Tak ada. Salah tak ada. Ini zaman kita ni banyak jenis-jenis kopi. Kopi bak belang-belang pun ada. Ada macam-macam kopi janda, kopi duda, kopi anak dara je belum ada. Dan macam-macam lagi jenis kopi. Itu jaga-jaga. Jaga-jaga. Seterusnya adalah tanah yang mati apabila diteroka oleh seseorang, jadilah tanah itu hak miliknya. Ada 2 syarat. 2 syarat. Pertama, orang itu mestilah Muslim. Muslim. Tak kira lah dia mukallaf ke, belum mukallaf ke, maka dibenarkan untuk meneroka tanah. Yang penting dia Islam. Dan tanah itu dalam negeri orang Islam, sama ada diizinkan oleh pemerintah ataupun tidak. Sama ada diizinkan oleh pemerintah ataupun tidak. Ini bermakna di sini ada beberapa hukum mengenai peneroka. Di sisi Imam Hanafi, wajib memohon izin untuk meneroka tanah, yang mati, meneroka tanah yang mati. Perlu meminta izin daripada pemerintah. Di sisi Imam Malik, hukumnya harus saja meminta izin bagi pemerintah. Itu sekiranya dekat, seperti dekat dengan kampungnya atau dekat dengan kampung sebelah, yang penting dekatlah. Adapun kalau jauh, tak perlu minta izin, dengan sendirinya jadi miliknya. Itu 2 hukum. Selebihnya, selain daripada Imam Hanafi, Imam Malik, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali, tak perlu minta izin. Tetapi pendapat yang lain elok minta izin, kerana membabitkan zaman sekarang perlukan grant tanah, kurang-kurangnya grant sementara bernama TOL, TOL, untuk membenarkan tanah tersebut sudah jadi miliknya yang sebenar-benar. Dia telah mengusahakannya. Lagi pula mengikut harta negara, itu tarik sendirilah. Antaranya dia tak ada rumah, dia tak ada tanah ramai, tanah ramai. Maksud di sini negeri Islam itu ialah negeri yang diteroka oleh orang Islam, seperti di Baghdad, di Basrah, itu semuanya di Irak, ataupun di kawasan-kawasan padang mana? Padang bola, itu semua dah jadi hak milik. Padang bola sepak,
di Bukit Jalil, itu milik Bukit Jalil lah. Ini contoh di Padang Sahara, bermula di Bukit Al-Ahqaf, Yaman Selatan, sampai dekat Libya itu. Itu padang yang terluas di dunia. Namanya Padang Sahara. Bolehlah ambil berapa banyak, ambil semua pun boleh. Tapi kalau mampulah nak mengerjakannya, di samping boleh melawan bapak puting beliung, kadar anak boleh lah ya. Lawan kat situ masuk. Tak pernah lawan anak. Itu ke anak bang, cucu puting beliung. Dia tak boleh terbang. Terbangkan kita dia tak boleh. Tumbuk, dia lari. Masya Allah ya. Itu banyaknya di Yaman Utara. Apa kerja cucu puting beliung ni? Kerja dia sepakat sampah. Sepakat sampah untuk memberikan peluang kerja esok hari bagi orang-orang Somalia. Orang-orang Somalia ni Masya Allah, dia kerja dia akan kumpulkan satu tempat sampah. Dia tak bersihkan semua. Kalau bersihkan semua, besok tak ada kerja. Sebab itu dikumpulkan satu tempat. Nanti petang-petang datanglah anak puting beliung, sepahkan balik. Besok saya ada kerja bang. Masya Allah ya. Abang ada kerja dulu untuk siap bersihkan sampah ya. Masya Allah, tinggalkan sikit pak ya. Besok ambil. Besok kan ada kerja. Ini dah bersih semua. Masya Allah, tak ada kerja ya. Kita tengok pas sini dah bersih bang. Abang mau sampah lah sikit. Nanti Masya Allah siap tak ada kerja, rehat pula dia tidur. Masya niat. Masya apa ini untuk orang bagi kerja. Masya Allah. Jadi Padang Sahara macam-macam puting beliungnya. Sehingga boleh menerbangkan bas, ada lain-lain lagi ya. Bukan sekadar terbangkan. Masya Allah, tengok-tengok dah tertimbus dah berhidup. Itu terserahlah, kecuali mereka yang hatinya dekat dengan Allah. Banyaklah ya, Habib-Habib Al-Muhajir. Dulu kawasannya Kersang di Hadramaut, mereka boleh hidupkan. Jadi hak milik dan jadi bandar. Antaranya Kota Inan. Itu semuanya asal usulnya Gersang, Tarim, dan lain-lain lagi lah. Inan, itu banyak asalnya padang pasir. Apatah lagi sekarang bergejolak di Irak, Baghdad, Basrah dan sebagainya. Dan sebagian daripada kawasan Irak atau diteroka dengan perdamaian, sedang buminya termasuk jadi wilayah orang Islam. Dan mereka yang bukan Islam hanya membayar ufti. Maka di sini orang kafir tak boleh mengusahakan atau meneroka tanah orang Islam walaupun diberi izin daripada pemerintah. Hari ini ya, pemerintah tak tahulah ya, nak kata faham Islam sebab dia orang Islam. Nak kata tak faham, berkemungkinan besar memang tak faham. Sebagian besar, Masya Allah, tanah-tanah orang Islam itu semua cari sendirilah. Yang faham, yang tak faham buat faham dah lah. Diambil oleh orang-orang kafir. Dari satu masa ke satu masa. Pagar pun diambil. Masya Allah ya. Itu namanya mana ya, pagar. Pagar apa pun tak tahulah. Pagar Ruyung ke apa Bang Nazrin ya. Itu ada lah kat selatan sana. Itu pagar pun disapu juga, diambil. Itu belum batu. Batu putih pun diambil juga. Itulah masalah macam mana. Sebabnya mana ada belajar benda-benda macam ni? Tak ada. Masalah apa hukumnya? Dalam Islam, jika ada tanah kosong diambil oleh orang bukan Islam,
Maka jika sudah diteroka, maka hasilnya itu bagi kat dia. Contohlah, Masya Allah, ya, dia teroka pulau Batu Kapur. Batu Kapur ke, Batu Putih ke, Batu Bata ke, kan banyak kan? Pulau Batu Putih, Batu Kapur, Pulau Batu Bata, dan macam-macam lah pulau batu. Batu nilam pun batu juga. Tak tahulah dia apa buat kat situ, ya. Tanam daun ganja ke, tanam daun tebu ke, daun tebu pula pokok tebu, macam-macam. Apa yang dia hasilkan tu ambil, bagi kat dia. Itu dia punya kaedah. Seterusnya, tanah-tanah yang tadi mati, kemudian dia jadi di dalam kawasan wilayah orang Islam, maka diambil. Siapa yang ambil? Baitul Mal, untuk maslahat kaum Islam, kaum muslimin. Ini kaedah indahnya undang-undang Islam. Bukan sekadar undang-undang, bab muamalat ada sendiri. Sekarang apa yang berlaku? Ambil sikit-sikit, ambil sikit, ya. Ini last minute nanti salam pun disapu juga. Masya Allah, ya. Bang Aus nak duduk mana? Dibayar papasan. Ini berlaku. Masya Allah, ya. Kita buat apa? Buat bodoh, tapi hirau. Masya Allah, ya. Malah berbangga. Kami dapat menguasai selama ini 91 tahun. Masya Allah. Apa yang mereka buat? Tak buat apa-apa. Ya. Ini contoh lah habis. Bila dikata tanah dalam negeri orang Islam lagi, ada lagi ni. Bila dikata tanah dalam negeri orang Islam, termasuklah tanah haram. Ini dikecualikan tanah haram yang tiada bergantung hak ibadat padanya. Maka di sini mengenai tanah-tanah yang tiada bergantung hak ibadat, maka dibolehkan. Tapi bergantung dalam bab ibadat, tak boleh lah, walaupun luas, walaupun mati tanah tersebut. Tanahnya mati, tak disuburkan. Macam mana? Tanah di Arafah, apa ada benda orang tanah Arafah? Apa dah pergi dah? Belum, ya? Pakcik kita dah pergi kan? Belum juga. Aduh, Masya Allah. Pakcik kita ni pergi dah, ya? Pergi kat sana tanah Arafah. Ada apa? Ada apa, Pak? Tanah Arafah. Ada bukit Jabal Rahmah. Kalau abang pergi situ boleh tulis nama atas batu. Tulislah. Masya Allah dekat batu tu, ya? Apa yang dibenci, apa yang disukai, boleh tulis kat situ. Tak ada apa, tumbuh-tumbuhan. Seterusnya lagi Musdalifah, Mina. Kerana ia semuanya bergantung dalam bab haji, untuk wukuf, berhenti di situ. Seterusnya mabit di Musdalifah untuk bermalam. Di situ wukuf, berhenti setengah jam pun boleh. Itu semua dalam masalah haji. Masya Allah. Bermalam di situ pada masa mengerjakan haji di situ. Kalau misalnya bermalam di situ tak ada buat apa kerja, ada handset, main game, boleh tak Abang Maus? Bermalam di Musdalifah, main game boleh? Boleh. Mengumpat tabung haji pun boleh. Apalah makanan tak sedap, tak hantarlah, lambat dah. Kita dah duduk atas batu lama ni waktu diwukuf. Tapi tak ada air kat situ. Kalau ada air, kita memang bawa joran, bang. Ya, sambil lama kat situ orang ramai. Bukannya 5-6 orang, 500,000 bang, semua duduk atas batu. Duduk atas batu. Masya Allah. Tu ya. Kalau misalnya ambil batu kecil-kecil baling kat orang, boleh tak? Boleh. Cara membaling batu sambil elak-elak, ya. Kenapa tak elak? Aduh, masalah itu sudah sakit hati lah. Haji pun sudah tak ada guna, ya. Nanti tak pasal-pasal sudah sakit hati, ambil itu batu besar. Itu kepala sudah ada batu, baling pula. Apa cerita lah. Batal tak haji? Batal tak?
Mana ada batal? Itu tengoklah syarat-syarat yang membatalkan buku. Mana ada lah. Makan pun boleh. Betul? Makan pun boleh. Makan risuah kat situ? Pun boleh lah. Masya-Allah, habis sekali. Seterusnya berkata Syekh Zarkashi, elok tempat yang bernama Muhassab, yang terkenal sekarang dengan nama Mu'abadah, dikira macam Mina juga. Ini kira-kira 8 km daripada Mekah. Termasuk juga lah ada beberapa jenis harim makmur. Karenanya perkara-perkara itu imarah, tapi kita tak boleh ambil terus ke tempat tersebut. Itu disebut sebagai harim makmur. Tempat itu makmur, imarah, orang ramai kat situ. Iaitu ada beberapa tempat. Maka maknanya harim makmur itu tempat ini dilarang untuk diteroka atau dikuasai. Kita nak ambil, kita nak conquer tempat tersebut, hukumnya haram. Kalau kita buat juga berdosa lah, kerana ia adalah hak orang ramai. Pertama, harim Korea. Maknanya apa harim Korea? Di dalam sebuah kampung ada tempat riadah, seperti padang, taman untuk berjogging pagi-pagi. Masya Allah. Berjogging pagi-pagi janganlah bawa jam mahal. Nak elok lagi bawa jam dinding. Masya Allah. Itu orang tak curi lah. Orang kata apa? Pakcik Dolan ni gila. Nak kata gila-gila letak kat belakang. Masa letak kat depan. Berapa lama aku boleh berjogging sambil menghirup udara nafas. Tapi kena pagi-pagi lah, lepas sembahyang subuh. Ini lepas asar apa benda lah, lepas zuhur. Itu tak boleh. Kita nak conquer. Ataupun kita buat pagar, siapa yang masuk bayar RM2, RM2. Lah masuk. Tangkap orang itu, masukkan dalam penjara. Mana boleh? Tempat sukan. Apa lagi? Ya dah, tempat-tempat riadah. Ada papan kelungsur, ada rantai buayan. Ini Masya Allah haram. Ambil rantai buayan tu, ngalur dah rantai besi. Kalau nak ambil juga, ambil lah. Haji Bakil ke kedekut, ambil dia punya pagarnya ke. Itu baru betul sebab dia kedekut. Contoh ini tengok buayan, Masya Allah, pakunya pun hilang. Dosa tu, Masya Allah, ambil. Seterusnya di dewan, di pasar, tanah lapang, tempat keramaian lah. Yang kedua, harim al-bi'ri. Apa dia? Perigi. Perigi ya, hari ini tak ada lagi perigi. Masalah itu cerita dalam seniman Bujang Lapuk. Tak patut ya. Ada pula buang sampah, tempat perigi buta, tempat ajis bertapa. Soalnya mambang sampah, mambang air. Main-main pula. Aku tak sebut mambang periuk. Jatuh pula, ujunglah tak kena kepala. Woi, lari semua dah. InsyaAllah ya. Boleh. Perigi. Kalau ada lagi masalah, perigi Hang Lipo dijaga kan? Kat sini tak ada perigi. Kalau masjid kampus saya dijaga perigi je. Peninggalan daripada kiai Tok Guru, pakar dan sebagainya. Maka dalam Islam kelilingnya itu kita tak boleh ambil. Kira-kira 25 hasta. Tapi kalau misalnya perigi ada wujud sebelum Islam. Antaranya perigi peninggalan Jepun. Itu perigi peninggalan zaman Ajis bertapa, tak tahulah pergi mana tu. Kelilingnya tak boleh diusik sejauh 50 hasta. Kita tengok pergi Hang Lipo. Gamau pernah ziarah pergi Hang Lipo. Pergi sana.
50 hasta. Orang semua tak boleh ambil. Itu sebelum Islam. Kan zaman mana? Zaman Sultan Muzaffar Shah. Betul tak? Ketika kedaulatan Melaka. Lama kan Keterihan Ipoh kan? Keterihan Ipoh datang zaman apa? Zaman Hang Tuah ya? Tak tahulah ya. Zaman Dang Anum itu mati kena bunuh. Zaman Sultan Mahmud mangkat di Julang kerana nangka. Itu murka. Itu ada berikinya tak ya? Itu kena tanya Nurdin Ahmad lah bang. InsyaAllah ya. Ada banyak lagi lah sebenarnya perigi-perigi kalau kita nak cari dan sebagainya. Itu mengenai keluasannya, tak boleh ambil. Saya ulang balik, kalau misalnya ada perigi baru dibina oleh kerajaan, bermakna 25 hasta, tak boleh diusir. Sekarang kita tengok perigi tangki air, kan tinggi-tinggi kan, milik Syahbaz, betul? Mana boleh ambil? Dibakar 25 hasta. Selebihnya tu kalau nak tanam lah, tanam apa lah, terpulang ya. Tanam mayat pun boleh. Nanti kalau dijumpai forensik siapa yang tanam mayat itu. Yes. Dan ada sekali Harim Maskanah. Harim Maskanah ini maknanya tempat pembuangan sampah. InsyaAllah tempat pembuangan sampah. Bermakna tong sampah. Kira-kira luasannya itu 25 hasta. 25 hasta. Masalah ini tak kira buang sampah semua, mana dikira 25 hasta. Jadi berlebih pula. Masya-Allah ya. Buang sampah ini. Dalam buang sampah tak terjaga. Kita nak jaga masalah sampah masyarakat lagi berapa banyak. Masya-Allah. Terima kasih tidak membuang sampah di sini. Masya-Allah, makin banyak sampah kat situ. Masya-Allah ya. Dilarang buang sampah ya. Larangnya dipadam. Masya-Allah, disuruh buang sampah di sini. Masya-Allah ya. Denda 3,000. Masya-Allah, siapa yang membuang sampah di sini? Masya-Allah, tukar apa kau ngaus? Dapat 3,000. Denda tukar dapat. Masya-Allah ya, buang sampah di sini habis. Itu mengenai harim. 3 jenis tidak boleh kita ambil di situ. Andai kata kita faham benda-benda ni, tak adalah istilah vandalism, coreng sana, coret sini, ambil itu, ambil ini. Terjaga masalah tempat-tempat awam, tandas awam, ya, buayan, tempat budak-budak riadah, padang dan sebagainya. Seterusnya lagi sedikitlah. Kata Syekh Imam Zarkashi, elok tempat ini maknanya samalah tadi muabadah dikira macam Mina, 8 km daripada Makkah. Kerana orang haji ada bermikot atau bermabit, bermalam di situ. Apa kata Al-Waliul Iraq, Imam Iraq. Ini ulama daripada Iraq lah. Bukan daripada ibadat haji. Dari itu barang siapa meneroka tanah di situ, maka tanah-tanah itu jadi hak miliknya lah. Bermakna ada 2 pendapat. Maka di situ boleh pilih lah. Inilah pendapat yang tepat, muktamad dari dulu semuanya. Kita pengikut Imam Syafi'i. Kita bukan semata-mata ikut Imam Syafi'i, kita ikut pengikut-pengikutnya. Antaranya Imam Iraqi, Imam Syirazi, Imam Zarkashi, Imam Zamakhsyari, ada macam-macam lagi. Itu semua ulama-ulama. Ikut tok guru saya. Tok guru saya pun mengaji dengan tok guru dia. Semua sanad-sanad hubungan-hubungan dia ni sampai kepada pengikut-pengikut Imam Syafi'i. Hari ini Masya Allah, orang tolak asal tak mahu nak ikut ulama. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan kita terus beristiqamah
berpegang dengan ulama-ulama, kenalilah mereka. Seterusnya lagi sedikitlah. Ada buat tanah di negeri orang kafir, maka jika diteroka oleh orang kafir, jadilah tanah itu hak miliknya. Tetapi jika diteroka oleh orang Islam, maka tanah itu jadi hak miliknya, kiranya tidak ada larangan daripada mereka. Bermakna di sini tengok yang kedua lah. Itu kalau tak ada larangan. Ini berkait dengan dua jenis orang kafir. Yang berkait, kita habiskan nombor 2 ni lah. Hendaklah tanah yang diteroka itu bebas, belum ada pemilik, iaitu yang belum dimiliki oleh sesiapa, sama ada orang Muslim ataupun bukan Muslim. Ini bermakna sekiranya seseorang itu telah meneroka sebidang tanah, kemudian didapati tanah itu sudah ada pemiliknya, sama ada pemiliknya itu orang Islam atau orang bukan Islam. Orang yang bukan Islam itu jenis kafir zimmi. Siapa yang nak menentukan kafir zimmi? Pemerintah Islam lah. Yang ada di dalamnya orang-orang bukan Islam. Sejauh mana dia menentang, sejauh mana dia tolak, sejauh mana dia suka, itu untuk menentukan kafir zimmi. Bila adanya kafir zimmi, rupa-rupanya kita mengerjakan kebun milik dia, walhal dia ni dah bayar cukai, adalah dibenarkan cukai untuk mereka. Mereka perlu bayar rotek, tapi kadarnya tinggi. Ini sama rata bang. Motor 250, motor besar sikit lah bang, 250. Yang lain-lain itu saya tak tahu. Roteknya 300 cc. Apa benda lah. Patutnya orang Islam RM30 aja. Orang bukan Islam up sikit. Bagilah dia RM35, Ehsan RM300. Tujuannya apa bang? Ayamnya mahal mah. Kenapa itu orang Islam RM30? Ayah, lu mau RM30, okey, mudah saja. Awak mengucap 2 kalimat saja, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam tak bang? Itu kalau saya masuk Melayu, itu kena potong bang. Itu pun orang Melayu banyak tak ada potong mah. Itu tak bang? Orang Melayu mana? Orang Melayu asli lah. Apalah. Itu tak semestinya potong, tak ada potong pun tak ada apa. Tapi itu cuci lah, baru sembahyang. Awak sembahyang selama ini pun tak ada cuci bang. Betul tak? Masya Allah ya. Dia masuk Islam tak? Islam. Tak apalah dia masuk Islam semata-mata untuk dapatkan rotek murah. Lantak kau lah. Kalau yang penting kita dah selamatkan dia daripada neraka. Betul tak bang ya? InsyaAllah. Tapi ada fikir. Kalau kita tengok kaidah Islam. Seterusnya lagi, ada kata kita buat bendang, teroka tanah, kemudian rupa-rupanya ia telah dimiliki oleh orang-orang suaka politik. Suaka politik ni banyaklah. Bangladesh, Indonesia, Rohingya, Yemen, lagi Syria, ataupun ada orang yang sudah buat perjanjian dengan seseorang. Aku dah jual gadai ke, cagar ke, dengan bank, dengan Haji Dola, dengan Ustaz Majid. Masya Allah, nak pinjam 200,000 lah Abang Nazrin. Abang Nazrin ada tanah kan? Nak hutang. Saya pun cagarkan kebun tengah ikan boleh tak bang? Boleh ya? Abang ada duit 300,000. Nak siapa? Nak selamat 2 tekad? Boleh ya? Masya Allah. Tiba-tiba abang tak biarkan. Saya tak biarkan.
Macam mana ya Haji Dugul pula teruk ke tanah tersebut, dia tak tahu. Saya dah cabarkan ke abang. Maka ke semua masalah-masalah tadi dikembalikan semua tanah-tanah yang kita teroka kepada pemilik-pemilik tadi. Tapi Zimi, apatah lagi orang Islam. Kemudian siapa tadi? Orang suaka politik dan orang yang membuat cakaran. Ini indahnya Islam. Tapi kalau kafir harbi, maka tadilah hukumnya. Maka itu banyak riwayat lah. Hari sekali hadis Nabi SAW, seingat saya ada Rasulullah pernah membahagi tanah kepada, seingat saya, kabilah Juhainih. Tapi rupa-rupanya di situ ada golongan munafik dan orang kafir. Yahudi telah meneroka tanah tersebut. Apa yang dibuat oleh Rasulullah, terdapat seorang mengadu bahasanya ada orang sudah meneroka ataupun merampas tanahnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, kau ambil tanah tersebut, maka hasil-hasilnya Rasulullah kata tak payah nak bagi-bagi pada orang kafir itu. Tapi ijtihad ulama, Masya Allah, orang-orang yang teroka, kadang-kadang orang-orang kafir teroka, apatah lagi merampas. Orang Islam merampas tanah kita. Adik-beradik dia rampas, ataupun dia tak uruskan melalui tanah hak milik perbatasan. Dan tanah bertahun-tahun, Masya Allah, kelapa sawit. Kalau ikut zahir hadis Nabi SAW, ya, hasil-hasil yang ada setelah kita tahu had sempadan keran kita, ambil kat kita. Ya, Masya Allah, dia dah tak boleh ambil dah. Walhal dia dah ambil 20 tahun. Ini semua boleh berlaku kepada kita. Itu kalau ikut Rasulullah. Tapi ijtihad Sayyidina Umar, kau bagilah hasil-hasil yang ada sekarang ini, maka tanah tersebut ambil. Termasuklah ijtihad Sayyidina Umar terhadap orang-orang kafir yang meneroka tanah di tempat orang Islam, maka hukumnya sama. Kalau ikut zahir hadis yang sahih, tak payah bagi apa-apa. Tidakkah di situ menzalimi? Zalim tak? Zalim. Masya Allah ya, 20 tahun dia mengerjakan tanah kita. Bagilah. Yang penting kita dapat tanah balik kan. Di situ jadi tak kasih sayang kan berlaku. Masya Allah, semuanya ijtihad. Habiskan di sinilah. Jadilah ya hak macam mana tadi. Maka jika telah pernah dimiliki oleh orang sekalipun sudah binasa, jadilah ia hak kepada pemiliknya, sama ada muslim atau kafir. Dan sekiranya dia ada diketahui, adalah diselidiki. Jika ada bangunan berbentuk Islam, sama hukumnya macam hukum barang yang hilang lah, terpulang kepada takdir pemerintah. Sama ada disimpan dan dipelihara, sama ada begitu atau dijual dengan harganya, disimpan atau dihutangkan. Ini kepada Baitul Mal lah. Jika datang tuannya menuntut, sekiranya tidak ada, jadilah ia hak Baitul Mal. Dan jika berbentuk jahiliah, bolehlah dimiliki dengan diteroka. Selebihnya tandalah ya pada muka surat 73. Mengenai kedua ni banyak masalah-masalah di situ, khususnya untuk peneroka. Ya, dipaham pun ada peneroka Belda. Ya, kita nak teroka apa? Masalah hutan Pahang, hutan Sarawak lagi banyak. Ya, terbiar. Masya Allah ya. Yang pasti kena ada kekuatan untuk menghadapi binatang-binatang dia. Lebih-lebih lagi mana lah tahu ada buaya senang kat situ, bersenang-senang pula. Ular ya, cucu anaconda pun ada, mana lah tahu. Masalah boleh.
Ya, dan sebagainya. Selebihnya kita jumpalah lagi nanti kuliah subuh dalam bulan Ramadan. Kalau tanda baru 73. Daripada Allah, ada kesilapan dan kekurangan daripada saya. Seperti biasa, terima kasihlah mereka yang terus membantu bagi menyempurnakan asrama, tingkat dan juga surau yang masih lagi berbentuk tapak. 1 juta diperlukan. Mudah-mudahan semuanya jadi saham-saham akhirat. Rabbana uzina naskura nikmatika allati an'amta wa du'a walijina muslimin wal muslimat wal akhir minhum wal amwat Allahumma nafa'na fi ulumi darain wa la khalal qadala bilal azim wa bilal taufiq ladaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.